Bayu in the house, let's go. Kali ni kita memang kena roleplay inspector hari ni. Yiha! Siapa yang terkena? Kita roleplay inspector. Siapa yang add ni? Tolong, siapa yang add ni? Aku yang add. Kenapa? Ya. So aku rasa hari ni tolong Ado. Let's go. Oh, aku siap-siap anjing. Let's go. Chill. Aku buat mission nu. Diam-diam no. Kita buat mission macam orang gila. Kita kena percaya. Sebagai imposter untuk hari ni, jangan pernah bagi tampak diri sendiri. Okay? Kita kena sabotage dulu perulahan ni. Ini adalah cara-cara yang betul untuk menjadi imposter. Itu dia kematian Inspektor Uncle. Uncle mati. Siapa yang report ni? Siapa yang report? Saya. Okey, bagi tahu keadaan di mana tu. Saya terjumpa dengan bangkai. Mayat. Bangkai tu haiwan tau. Oh, sorry. Inspektor Uncle di electrical. Sebab saya ingin membuat task di sana. Sekerat tulangnya sangat-sangat. Okey, berada. Yes, saya di kawasan swipe card di admin. Inspektor Bayu pula keberadaan di mana tu? Saya berada di atas tengah jalan kaki di bahagian sekian atas. Apa jalan kaki? Habis task ke? Sebab tak ada kereta, kena jalan kaki. Scanner. Ya, betul. Scanner atas Dan bukan saya yang bunuh. Jangan silap orang tau. Okay. Itu dia perjalanan pertama tu. Cut the show. Tapi lepas blip quack tu, lepas tu tiba-tiba report. Laju betul kan? Ya. Dengan ini saya akan menyembunyikan untuk siapa tuduhan saya sebab dua-dua 50-50 tapi alibi saya kukuh ke arah. Saya pun Okey, buat. tak ada masalah. Sungguh bosok sekali di situ. Bayu in the house, let's go.